Macam nak buat insulin turun? Macam nak buat insulin turun, saya dah terangkan tadi. Cut sugar, berpuasa, exercise, banyakkan balik mitokondria. Dr. KK marah ambil CoQ10. Kenapa pula? Apa lah dia marah lah sebab dia orang tak tahu. Dr. KK mana yang marah ambil CoQ10 tu? Kalau Dr. KK tu marah, Dr. KK tu dengan akak Jenny tu dia tak ada beza. Tak ada ilmu nak marah. Kelakar lah. Saya kesian lah. Saya tak marah. Saya tak sakit hati pun tengok. Saya kesian. Puasa ya. Saya kalau banyak sekejap tak. Slow gang. Slow. Doktor zaman waktu petang tak okey ke? Boleh tapi tak ada lama sangat. Tak payahlah heavy sangat exercise waktu petang tu. Sebab petang ni kortisol dah rendah dah. Sebab nak masuk malam kan. Kita kena aktif ni ikut matahari. Ikut matahari kan. Aktif ikut matahari. Bukannya ikut tekak. Alright. Kalau banyak makan berries, perlu CoQ10? Perlu. Berries dengan CoQ10 berbeza. Berries, dia untuk inflammation. CoQ10 spesifik untuk jalan mitokondria. CoQ10 okey makan berapa lama? Sampai you umur jadi 10 tahun. Baru you stop. Daripada 50 tahun, umur jadi 10 tahun, baru you stop. Macam mana nak tahu biological age clock tu? Ada test dia lah nak tahu umur dalam badan tu apa. Macam mana nak beli CoQ10? Apa lagi geng? Beg kuning. Nak beli CoQ10? Jangan lupa geng. Tekan beg kuning dekat saya punya profile sekarang. Saya ada promosi. Zinc oxide boleh ke doktor? Boleh. Doktor macam mana naikkan progesteron? Kurangkan estrogen. Progesteron akan insya-Allah automatically naik balik. Sebab progesteron you sekarang tengah takut nak keluar. Sebab dia tengok banyak estrogen. Habis suplemen untuk bagus untuk menopause. Ubah lifestyle lah. Panjang lah dia punya jawapan. Oh best. Mana beg kuning doktor? Dah hilang ke beg kuning saya? Minta maaf lah. Beg kuning saya dah hilang geng. Saya tak boleh. Nanti saya insyaAllah saya akan buka beg kuning. Tak adalah. Saya tak berniaga lah geng. Saya tak berniaga. Saya hanyalah kongsikan. Saya hanya kongsikan ilmu sahaja. Nak beli suplemen itu terpulang kepada anda semua. Untuk carilah dekat luar sana. Prank Tak maaf. CoQ10 tu apa? Suplemen. Klinik dekat Sky Hill Denai Alam. What's the best order? Order untuk makan suplemen from magnesium, vitamin C dan lain-lain. Tak ada masalah pun. Cumanya kalau korang makan suplemen ni jangan minum kopi. Kopi dia akan mengurangkan effectiveness absorption vitamin. Itu satu. Lepas tu dari segi nak makan before breakfast ke lepas breakfast tu. Before breakfast korang ambil suplemen yang water soluble. Tak ada masalah. After breakfast ni, untuk suplemen-suplemen yang fat soluble. Itu dari segi penyerapan. Beraya kita tekan beg kuning. Minta maaf lah. Gurau je. Tentunya makan banyak tak suplemen? Banyak weh. Saya sendiri kongsikan lah suplemen saya. Minyak ikan ada vitamin C. Lepas tu B-complex. Magnesium. Zinc. Zinc saya tak amalkan setiap bulan. Tetapi dia akan alternate lah. Okay? Tapi yang lain tu minyak ikan, vitamin C, vitamin B, magnesium. Saya ada makan ekstra sebab saya ada estrogen banyak dalam badan kan. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu kenapa badan saya ni penuh dengan estrogen. Mungkin daripada xenoestrogen Badan saya penuh dengan estrogen. Alhamdulillah tak ada lah. Belum ada. Man boobs belum ada. Tapi badan saya penuh dengan estrogen lah. So saya kena ambil I3C. I3C dengan D. Basically brokoli lah. Brokoli. Brand yang cadang CoQ10. Brand yang saya cadang saya tak sembang pasal brand lah kat sini. Maaf lah. Maaf boleh tanya dengan follow saya ni, diorang tahu. Kalau ada brand yang bagus, korang tolong kongsi kat sini gang. Ada kawan-kawan kita nak tahulah brand apa yang korang makan, suplemen. Diorang tahulah saya tak menjual produk. Saya tak nak label penjual produk ataupun penyondol produk. Nutrilite CoQ10 tu cakap ada Nutrilite. Usana CoQ10 tu ada juga. Boleh lah. Itu diorang suggest tu. Recommend. Pentavite tu bagus ke? Bagi saya tak bagus lah. Sebab saya tengok juga produk tu. Sebab dia murah sangat. Murah sangat. Lepas tu saya tengok patutlah murah. Korang faham lah Mectisol okey ke? Untuk estrogen dominant bagus. Sebab Mectisol ni support your liver. Bagus. Magnesium 60 mg je. Nampak? Celah gigi je magnesium 60 mg tu. Kedekut. Kalau nak makan almana tu okey ke? Boleh. Bagus. Almana tu ni kan Arabic gum. Bagus kan? Arabic gum sangat-sangat bagus.
Makan orang dulu. Chromium bagus tak doktor? Bagusnya. Siapa yang tahu? Chromium Puan Zita. Chromium ni bagus untuk insulin sensitivity. Bagus untuk orang yang ada masalah insulin resistance. Kalau 100 mg, magnesium ke? Tak cukup juga. Magnesium 500 lah. Suplemen turunkan darah, magnesium. Magnesium. Lepas tu korang kena ada vitamin E. Vitamin E, vitamin B kompleks, vitamin C. Banyak tu nanti. Minyak ikan. Itulah kalau korang faham kenapa tekanan darah korang tinggi. Tekanan darah, okey, geng, tekanan darah tinggi, bagus ke tak? Another quiz. Bagus ke tak blood pressure kita tinggi? Tak bagus. Tak bagus. Tak bagus Jawapannya bagus dan tak bagus jugalah. Sama juga. It's a tricky question sebenarnya. Okay? It's a tricky question. Bila kita fikir balik betul. Tekanan darah yang tinggi dia akan merosakkan organ-organ dalaman kita kan. Tapi kita fikir balik. Kenapa jantung you buatkan blood pressure tinggi? Kenapa badan you naikkan blood pressure? Siapa yang naikkan blood pressure you? Mak bapak korang ke yang kontrol tekanan darah korang? Tak kan? Badan korang sendiri yang naikkan blood pressure tu. Tapi kita kena tanya sebab apa? Sebab apa blood pressure naik? Bergantung dengan umur? Tak. Dia bukan bergantung kepada umur. Kenapa you cakap bergantung kepada umur? Sebab semakin kita berusia, inflammation semakin tinggi. Yang tu yes. Stress bukan. Sebab marah bukan. So kenapa badan kita naikkan tekanan darah adalah untuk kesihatan organ-organ yang lain. Korang fikir apabila inflammation kita semakin bertambah, makin tua ni kan, inflammation meningkat. Kebolehan kita nak kawal inflammation semakin menurun. So, bila inflammation meningkat, banyaklah kolesterol yang korang anggap jahat tu melekat dekat dinding saluran darah. Tapi bukannya dia problem. Problemnya inflammation kena ingat kat situ. Yang menyebabkan lemak tu melekat dekat dinding blood vessel tu adalah inflammation. Bukannya dia suka hati nak menempel, bukan. Okay? So, bila dia dah menempel, dia dah melekat disebabkan inflammation, saluran darah jadi sempit kan. So, bila saluran darah sempit, jantung you pump biasa, pump 120-80, hujung tak dapat darah, geng. Faham tak? Kau bayangkan ni jantung. Ni jantung. Okay, ni jantung. Ini jantung. Ini telur korang kat bawah tu. Okay. Dia pump 120. Telur tak dapat darah. Sebab apa? Jalan sempit. Lepas tu, telur cakap apa? Dia akan cakap lah dekat otak. Brain. Kenapa aku tak dapat cukup darah? Lepas tu, brain buat apa? Brain suruhlah jantung pump kuat sikit. Faham tak? Okay. So, datangnya dekat saya live ni. Save live ni. InsyaAllah saya post dekat YT Okay, faham sekarang? So, kalau korang faham, masalah darah tinggi disebabkan pembuluh darah korang ni tersumbat. Sebab apa? Sebab inflammation. So, persoalan saya, is it possible untuk reverse darah tinggi? Jawab saya sekarang. Jawab. Possible lah. Ni, geng-geng yang cakap possible, sangat possible ni. Pergi bo dekat makcik Jenny tu. Dia ada. Saya rasa dia ada. Oh, tak ada. Dia bukan ni. Mel Jalan ni. Bukan. Dia ni juga. Tapi possible. Yeah. Sebaik bukan Jenny. Akan join. Takut saya. Nanti kan dia jegil mata dia. Muncing kat sini kan. Seram weh. So, it is possible. Tapi dia tak semudah itulah. Kalau saya cerita ni memang dengar macam mudah kan. Tapi itu konsep dia lah. So, dia bukannya sebabkan saluran darah saja semata. Disebabkan jantung itu sendiri. Disebabkan dia ada masalah hormon. Disebabkan dia ada masalah-masalah lain. Dia pun, sebab tu kita kena kenal pasti dulu apa yang menyebabkan darah tinggi tu. Inflammation tu apa? Minta maaf lah ni. Kren matau ni daripada tadi tanya. Inflammation tu adalah, okay kan? Inflammation ni bagus ke tak? Terindah. Buat apa? Oh, Ella tak balik lagi Saya dengan kawan-kawan saya. Hai. Ini Ella dia buat treatment. Thank you. Itu Dr. Linda. Kenal doktor ni, Dr. Hormon kan? Betul. Saya kenal je doktor tu. Ya Allah, itulah bos klinik saya ni. Saya ni pekerja dia. Kenal. Klinik kat mana? Kat Sky Hill. Tu Ella dia ada kat sini. Dia tengah buat rawatan. Rawatan apa? Jangan tanya lah. Klinik apa? Klinik Sky Hill Klinik. Dr. Linda, Dr. Hormon. Yes, itu tagline dia. Apa soalan tadi Ada soalan tak? Ella rockers ke? Ya, Ella rock. Nak tengok ke?
Dia buat rawatan lah, tak boleh lah. Macam mana nak muda doktor? Macam mana nak muda, jagalah aging proses kita. Oh, inflammation. Minta maaf. Okay. Inflammation ni, is it good or bad? Ella rasa, betul. Ella rasa. Inflammation, is it good or bad guys? Bad. Ada bagus, ada tak. Alien dah faham. Good and bad. Ini pandai. Okay, depends. Okay. Bagus. Dah tahu dah, saya ni memang tricky sikit. Both. Okay, apa itu inflammation? Saya bagi contoh. Classical inflammation ni, keradangan ni dia ada 4 tau. Ada 5 sebenarnya. Bengkak, merah, sakit, panas, dysfunction. Dysfunction tak berfungsi lah. Bengkak, merah, sakit, panas. Ini yang simple. Maksudnya, you bayangkan kalau badan korang terseliur, kaki terseliur kan. What happen to your ankle? Dia akan bengkak, dia akan merah, sakit dan panas. Itu memang classical features of inflammation. So, apa yang berlaku pada waktu tersebut, ankle korang tengah inflame. So, is it good or bad? It's good. Sebab apa? Sebab your body tengah bagi signal supaya korang tak payahlah pergi jogging. Lutut dah ankle dah swelling dah ni. Nak pergi jogging, pergi adahnya kan. So, badan cuba memberitahu, dia bagi signal yang there is some part yang perlukan medical attention. So, it's good. Once process recovery, pada waktu tersebut, your ambulance dalam badan semua fokus pergi dekat ankle untuk repair your ankle. Okay. So, bila proses recovery dah berlaku, your ankle pun dah sihat balik, dah tak bengkak, tak merah, tak sakit, tak panas. Jangan garang sangat doktor, senyum sikit. Lah, saya daripada awal asyik main-main tu korang cakap garang. Okay, bila ankle tu dah tak sakit, tak merah, tak panas tu semua, ambulance semua balik. Tak ada makna dia nak maintain stay kat situ, dia balik. Okay, so inflammation pun no more. So inflammation ni sebenarnya is good. Tapi chronic inflammation yang berlaku dalam saluran darah. Okay, bila inflammation tu berlaku dalam your blood vessels, problem dia adalah dalam saluran darah dia tak ada pain receptor. Kita tak boleh rasa pun darah kita ni inflame. Betul tak? Kalau kita boleh rasa, alhamdulillah, hidup lama semua orang. Semua orang jaga kesihatan. Ya. So, chronic inflammation ni inflammation yang berlaku dalam your blood vessels. Yang you tak nampak, tak boleh rasa. Even dia boleh disebabkan oleh virus. Virus yang masuk dalam badan. Lepas tu immune system tak dapat nak keluarkan dia, tak dapat nak detect dia kan. So dia stay dormant dalam your blood vessel. Secara perlahan dia menghasilkan inflammation. Tak nampak badan, immune system kita tak nampak, tak boleh nak bersihkan dia. So itu kita panggil chronic inflammation. Apa lagi yang menyebabkan chronic inflammation? Tengok lifestyle korang. Diet, relationship, exercise, sleep dan stress. Itu adalah mnemonic DRESS. D-R-E-S-S. Mnemonic untuk you nak betulkan your lifestyle. Saya ulang, D for diet, E for exercise, diet, relationship, R, relationship, hablum minallah, hablum minannas, E, exercise, S, sleep dan juga stress. Itu you, tapi sebenarnya mnemonic tu actually panjang lagi tau. Yes, betul. Bidadari Zila Ella. Bidadari Zila. Bukan Ella. Okay. Dia punya mnemonic tu lagi panjang tau sebenarnya. Heavy metals, chemical, semua tu pun menyumbang kepada inflammation dalam badan. Tapi itu yang tu korang, biar Dr. John yang buat. Korang start dulu dekat rumah ni, sebelum korang jumpa Dr. John ni, korang start dulu jaga your DRESS. Kalau dah jaga yang tu, insyaAllah, lama kelamaan badan you akan pulih. Tapi ambil masa lah. Kalau geng-geng yang tak sabar, nak cepat ni, boleh jumpa saya. Supaya saya boleh address semua benda tu cepatlah. Macam tu. Okay? Urat daripada 89 turun 49. Ni lain macam ni. Bariatric ni. Folic acid sebelum pregnancy okey ke dok? Boleh bukannya sebelum pregnancy je. Lepas pregnancy, tengah pregnancy, 10 tahun lagi nak pregnancy. Semua setiap masa boleh. Okay? Sejak 2023 doktor, alhamdulillah. Teruskan menjaga kesihatan. Dan dalam proses nak kurus ni saya tahu, nak kurus kadang-kadang ada orang tak susah nak kurus ni, senang. Nak maintain tu yang payah kan.
teruskan usaha, jaga lifestyle, insya-Allah sihat, teruskan sihat. Saya doakan anda-anda semua yang nak kurus untuk sihat korang kena faham, nak kurus untuk sihat. Bukannya nak kurus untuk cantik. Kalau korang nak kurus untuk cantik boleh, tapi saya takut dia takkan, motivasi tu dia takkan kekal lama. Kurus untuk sihat, you akan sihat, you akan stay lama nak kurus, nak istiqomah jaga lifestyle tu akan jadi lama. Lagi satu, nak kurus untuk beribadah. Ramai orang nak pergi haji kan, lutut sakit. Bayar peluang nak pergi haji tu susah nak dapat kan. Lutut sakit pula geng. Itu okey lagi. Panas pula badan, ada cabaran-cabaran dia. Kalau you kuat, tak apalah. You hadaplah cabaran-cabaran tu kan. Tapi you bayangkanlah, what if kalau cabaran tu tak ada? So you boleh fokus beribadah. Why stress salah satu punca untuk sakit waktu stres ni banyaklah hormon-hormon yang kita tak perlukan pun waktu stres tu. Tapi sebenarnya badan kita perlukan. Tapi dia unnecessary. Contohnya orang-orang perempuan dekat rumah banyak berfikir kan. Padahal dia berfikir tu bukannya selesaikan masalah pun. Masalah tetap bagi kat situ kan. Itu belum cerita lagi yang membawang tu. Itulah. Kata ada kerja kosong tak? Alamak, saya bukannya bos lah. Minta maaf Kerja kosong ada, boleh. Saya rasa untuk jadi clinic assistant, boleh apply. Contact je Sky Clinic. Okay? Kortisol naik, betul. Menopause boleh ambil folic acid? Boleh, tak ada masalah. Folic acid tu B9, saya tahu. B9, sangat penting. Kena makan apa untuk insulin resistance? Kurangkan sugar, you ambil chromium, alpha lipoic acid, magnesium, vitamin banyaklah. Tapi yang spesifik untuk orang yang insulin resistant ni, alpha lipoic acid, magnesium, chromium, vitamin C pun boleh. Itu dari segi inflammation lah. Sebab inflammation yang buatkan insulin tu tinggi kan. Vitamin C, vitamin B complex, fish oil, vitamin D, donkey. Tu boleh lah. Itu suplemen. Saya nak turunkan kolesterol, turunkan kortisol. Saya dah terangkan daripada awal tadi kenapa orang-orang tua kolesterol tinggi. So kalau ada yang terlepas, saya akan postkan video ni dekat YT, insya-Allah. Nanti boleh tengok balik lah. Boleh tengok saya punya YT channel untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Saya ada buat recording lah. Fish oil untuk apa? Okay, fish oil dia untuk make sure HDL. Korang tahu kan HDL tu kolesterol baik tu kan. Yang mana dia berkait rapat dengan, kalau HDL tu tinggi, susah nak dapat heart attack. Tapi nak maintain HDL tinggi tu, fish oil lah salah satu cara. Okay. I think it's time. Saya pun hari ni pun memang tak maaf lah, lambat start. Topik apa doktor? Topik hormon dan kurus tadi. Hormon, ada 4 hormon yang saya bincangkan. Nanti saya akan kongsikan video ni dekat YT. Tunggulah saya post Terima kasih. Bila masa sesuai ambil magnesium. Kalau kalau ikutkan magnesium boleh dia ambil pagi dan malam. Tapi ada orang dia ambil #statin. Kenapa #statin? YT ada dekat saya punya bio. Tengok dekat bio saya. Magnesium boleh ambil siang dan malam. Tapi untuk orang yang ambil magnesium, kadang-kadang dia ada cerit-berit tau. So tak sesuai ataupun problem waktu siang, ambillah malam. Okay? Air hidrogen elok ke doktor? Air ke air? Hidrogen bagus. Tak silap saya, air tu yang udara tu dia yang udara tu dia bagus sebenarnya hidrogen ni, tapi efektifnya dia air tu lagi bagus. LDL tinggi kena makan statin ke? Saya tak nak jawab. Panjang jawapan dia, minta maaf lah Yuna. Kalau jawapan pendek dia, tak perlu. Jawapan panjang dia, penat dah. Saya nak balik dah. Bye. Okay, baik. Jumpa minggu depan. InsyaAllah saya akan buat hari yang sama, waktu yang sama, waktu korang balik kerja, waktu korang tengah masak, saya akan ada pada waktu-waktu macam ni lah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti saya akan post video dekat YT ya.